Cucu, ramai orang zaman sekarang nak terus nampak sedap kat hujung cerita, tapi malas nak hadap bab potong dan sedia bahan. Hidup ni tak ada yang instan, cu. Setiap luka, setiap air mata, tu semua rempah ratus yang akan buat karakter kau jadi kau. Masa tengah diuji ni, jaga api emosi kau. Kalau terlalu marak, kau cepat melenting. Luar hangus, dalam mentah. Bila kau sabar hadap proses yang renyah ni, barulah hasil dia orang akan pandang tinggi dan hargai. Hargai setiap proses yang membentuk diri kau. Dengar pesan Atuk ni, sayang.